Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti selalunya, saya ingin sampaikan yang malaikat Jibril sampaikan kepada saya untuk sampaikan kepada orang. Kau ini tidak sah jika memberi sah mandiri, iaitu pahala itu tidak pernah akan mendapat. Pahala hanya dapat jika ya Allah, Tuhanku, memberi sah terhadap hubungan kalian itu. Tuhan tidak memberi sah. Contohnya seperti mama korang kan, korang kahwin lari, korang cakap korang diberi ya Allah. Begitulah cerita ini bahkan ada tentang cerita anak-anak Nabi Adam pun ada. Dia katakan untuk mereka pun tidak mendapat sah. Apalagi untuk kalian, korang memiknai Tuhan, mengata dalam hubungan. Korang tahu, untuk sedap yang lebih sikit, jika kita menganggap kesah kan, nikmat tu memang lebih tinggi. Jika korang curang, nikmat dia memang lebih tinggi. Tapi untuk 5 minit itu, korang sanggup mengkhianati segala-gala itu. Untuk kenikmatan lebih itu sahaja, korang sanggup mengkhianati Tuhan sesungguhnya. Cakap sabar itu separuh daripada iman kan. Seperti disepak dekat muka orang sesungguhnya. Jika korang yang cakap, sebab korang tak bersabar sama sekali. Malah korang cakap korang tabah. Korang ni sesungguhnya orang yang pandai berkata-kata dalam berbahasa Al-Quran, tapi tidak fahami nyata. Al-Quran itu sahaja imam. Korang ngaku-ngaku korang imam. Teruk no perangai. Itulah siapa pun ingin menjadi Imam Mahdi akan dicampak ke neraka. Sebab Imam Mahdi ni kan, sebenarnya Alkitab yang akan diturunkan terakhir sekali, paling akhir. Itu je saya cakap dengan korang. Orang yang ngaku pernah ngaku dia tu Imam Mahdi, tak tahulah dia cakap apa. Dia ngaku dia tu kitab. Saya cakap dengan korang, begitu teruklah orang-orang yang kalau pernah mengaku. Sungguhnya kahwin tidak sah. Malaikat Jibril saya sampaikan dekat korang. Dan saya bagi tahu sekali, orang-orang yang mengaku mereka ni imam sebenarnya juga ada yang memikir mereka tu diberi sah oleh Allah terhadap isteri mereka untuk menganggap mereka imam. Tuhan tidak memberi sah. Perkara ni kan meninggikan derajat korang sendiri. Untuk memahami Tuhan itu memiliki keinginan kat dunia yang tidak orang mempercayai Tuhan itu ada. Saya memberitahu dengan korang Tuhan memiliki keinginan, iaitu untuk korang cintai dia sahaja. Ya Allah katakan, tidak butuh rupa, mungkin tidak butuh kekayaan, mungkin tidak butuh solat, mungkin hanya butuh hati, butuh hati itu kan. Jika korang mendirikan niat yang tidak halal, seperti kata Tuhan ku memberi halal terhadap seseorang, hati itu rosak. Itu kederajatan hati sebenarnya. Korang tidak sedari apa itu keajaiban. Kepahamanan korang ni kan, pahaman korang begitu rendah. Jangan banyak sangat keluarkan sperm, nanti akal tidak membesar terhadap ketuhanan. Sungguhnya kena begitu sucikan diri, sucikan, pertahankan iman. Janganlah terlalu teruk sangat terhadap nafsu. Ingat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.